Mana yang kata tak ada video mute tu ha? Kenapa kau tak post yang video selepasnya tu dah pembentukannya pun? Tengok. Dah, bye. Dia nak pindah bumi. Tengok. Dia pagi-pagi daripada pagi sampai ke malam lah dia dekat sini. Ni potong ikut. Ikut. Dia dah kena buat apa. Kalau kena potong gaji pun tahu dah. Okay, Assalamualaikum. Saya Number One. Hari ni kita sambung lagi cerita di mana saya nak tambah anti-roll bar. Saya ada dua pilihan. Ini original punya first gen. Ini Honda Accord SO6. So nampak gaya saya kena pakai yang ni lah. Pasal saya nak pakai kat belakang. Original dia letak kat depan macam ni. Dia letak kat depan macam ni. Dia sebelum ni dia sambung dengan caster. Caster sekali. Caster original dia sengit ke sini. Tapi gearbox dah kacau. So kita buat caster ke sini. Bila caster dah ke sini, so saya macam mana saya nak sambung. So dia tak sampai lah. Tidak menyampaikan dirinya. Tapi kalau kat depan pun cun juga. So kita tak tahu lagi. Kalau yang ni saya akan masukkan, sebab sini ada lengkung. Saya akan pakai yang ni ada lengkung. Dia pergi ke belakang sini. Ini ada kacau juga. Hari kita fikirkan macam mana. Sama-sama kita fikirkan. Okay, ini hari yang mencabar sikit untuk kita membuatkan caster. Caster pula, anti-roll bar. Okay, di samping itu saya ada rakan baru saya. Nama apa, Cik? Ronald. So Ronald ni dia kontak saya sebab dia berminat masa saya kacukkan gearbox tu. So dia offer saya macam-macam gearbox. Gearbox apa you ada? Kita orang panggil itu sequential gearbox. Sequential gearbox tu yang macam tu. So bila Ronald dia sudah datang sini, kita cerita-cerita, lepas tu dia tengok banyak lagi benda yang kita boleh buat. So at the same time bila saya post cerita first gen ni, Ronald dia berminat nak membantulah, menolong-nolong sikit. Dia kata wiring VTEC ni kacang goreng je, senang je dia boleh bikin. Kacang goreng kan? Ada kacang goreng. Habis kacang soya? Kacang soya boleh lah. Kacang soya. So okay, so Ron akan tunggu saya buat ni semua. Nanti kita dah turun, nanti dia nak tengok apa macam boleh bikin. Sebab saya nakkan panel aircon tu juga. Kalau boleh, Ron memang champion man. Stay tuned guys. Okay guys, hari ni sangat merumitkan sekali sebab drive shaft saya buka 2-3 kali untuk saya adjust lagi kepanjangan dan kependekan itu. Lepas tu drive shaft dah settle. Saya panjangkan lower arm sikit sebab dia terlampau positif macam ni. So dia tak ada, dia bukan double wishbone, dia bukan McPherson pun. Dia ada satu lower arm saja dan ada caster gitu. Alright, dan terus ikat kepada absorber. Lepas tu dia jadi toe out macam gini. So saya terpaksa panjangkan tie rod end dia jadi untuk jadikan dapatkan dia punya alignment.
So bila dah adjust tu semua berbagai-bagainya, caster ada lari sikit. Bila kita dah set up macam ni, caster dia ada lari dalam 5M juga perbezaan dia. Tapi tak apa, caster ni saya akan, sebab ini hanyalah mold saja. So saya akan buka balik caster ni, saya akan buat dia jadi adjustable lah. Sebab saya dah boleh buat skru terbalik. Bila buat skru terbalik, sini bila pusing dia keluar, sini bila pusing dia masuk. Dia keluar juga. Begitu. Kita akan buat anti-roll bar. The best is masa kereta tengah turun. So saya nak acukan dia. Let's go. Okay guys, nak setting benda ni. So bila kita dah adjust caster, lower arm dia ni dia sengit gini dah. Saya nak kena buka balik ni caster ni. Kita nak buka caster ni balik semula, sebabnya dia dah langgar benda ni. Walau dia dah langgar benda ni, dia tak ngenge tu asal kata ngam-ngam. Betul ke sang? Ni dia dah kacau ni, dia ngenge sini. Dia bengkok lah. So kita kena buka. Kita buka. Ke bukang? Buka. Ni nak cakap Terengganu ke Kelantan? Kelantan. Buka. Kita kena buka yang ni. Hak ni. Baru dia ni ngenge sini pulak. Kau ni buat kerja je lah. Sibuk. Ni pun sama juga. Lepas tu, nanti ni kita dah turunkan ke bawah. Dia dah ngam-ngam sini. So saya akan buat skru terbalik sini ya. So kita boleh adjust caster dia depan belakang gitu, tanpa mengacau dia punya lower arm bengkok-bengkok gitu lah. Tengok ni, bila saya tolak ni dia turun lagi teruk dia ni. Dia patut naik atas lagi. Di samping itu juga kita ada dua jenis. Ada dua jenis lower arm, satu Honda Accord ni, satu Honda Civic nya. So ini tebal dia pun lain. Ini kurus dia kuih ni. Kita nak masuk ke dalam ni. Dia cakap Kedah pula. Okey, ni lower arm ni. Kita nak pasang hot sini. Tapi dia ada kacau ni. Apa ni walau. Kacau walau. Macam mana nak pasang ni? Pening juga. Kalau dia gini, dia boleh masuk sini lah. Kita akan try dia masuk sini. Lepas tu ni bracket kita buat sini dua. Lepas tu kita ikat dekat lower air ni. Tapi lower arm ni sebab dia bengkok macam gini, kita nak kena adjust dia ke sana dulu. Buka ni dulu. Nak buka ni, dapatkan dia punya idle dia. Idle tu maksud dia default. Dia punya default kedudukan. So dia tak memberikan tekanan kat sini. Tekanan? Kalau tidak dia punya getah tu tekanan sini. Betul. Stres. Dia stres sini. Rosaklah koyak. Oleh itu, Putra buka dulu, saya nak pergi maghrib jap. Okay guys, Hasan tengah buat roll bar tu. Saya sedang fine tuningkan dia punya caster punya rupa tu, sebab dia buruk welding. Bila caster ni kita dah buat, bila kita ukur pakai machine alignment, kita boleh adjust tayar depan dengan tayar belakang, kiri kanan semua sama 4-4, segi 4-4. So lepas tu depan kita dah boleh buat alignment sajalah. So bila tayar tu kiri kanan, depan belakang semua sama, zero, camber depan saya akan buka negatif 1.5 macam gitu je. Pour out sikit saja. Nak tengok traction dia macam mana dulu nanti masa tarik VTEC. Kalau tak cukup nanti kita akan adjust lagi. Sebab dia short wheelbase kan. So short wheelbase dia macam pistol lah. Pistol pendek kan. Dia boleh tembak mana-mana. Tu. Kalau pistol panjang dia lebih tepat.
So kalau kereta long wheelbase, dia punya pergi straight tu lagi senang tujuan nak pergi. Kalau kereta kontut ni, dia nak pergi straight tu, dia kena pandai kontrol. Alright, stay tuned. Cukup sifat Honda Civic di bahagian depan, di mana ada crash bar, ada caster, ada anti-roll bar. Caster tu adjustable, jangan main-main. So tadi kita orang dah adjust benda tu, ukur kiri kanan pakai batang ni, batang besi sepanjang-panjang ni, marking untuk caster. Tepat-tepat, memang sangat tepat-tepat, segi 4 tepat. Lepas tu kita test pula pakai mesin alignment. Memang tepat, cuma alignment je tak betul. Alignment nanti kita buat lain lah, sebab saya nak pasang disc brake belakang. So kalau korang tengok tayar ni dengan depan terkeluar sikit, so belakang ni saya akan keluarkan juga. Tapi sekarang adalah drum brake. So saya akan transferkan Honda Accord punya rear disc brake, masukkan ke dalam Civic. Sekarang drum brake, kita masuk disc brake belakang. So ada 4 disc brake. Siap dah kita punya anti-roll bar dan caster. Memang sangat mencabar sebab nak settingkan tayar tu, caster depan tu. Belakang pun actually boleh adjust caster juga. So dia punya fine tuning, mula kita buat belakang dulu. So depan akan ikut belakang. Sebab belakang dia tak ada toe in toe out macam ada steering kan. Tu dia mati je belakang. So kita setting belakang dulu, baru kita buat yang depan. Ikut caster depan. Ikut caster belakang. Oleh itu, part ini sudah settle. Kita akan sambung part yang lain di mana disc brake belakang akan dipasang. Thank you so much for watching guys. Raiba Auto, whack the corner.